Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi. Oke guys, sekarang nih saya tengah didikan didikan saya punya air. Saya nak celup nih bihun. Right? Yang ini dia brand Ika. Saya nak makan bihun sup guys. Saya nak pakai sedikit saja. Kita pakai sedikit. Oke, kita masukkan dia. Bismillah. Kalau kita nak makan bihun sup nih, kalau buat dia punya kuah, lepas tu terus letak bihun, dia akan kembang nanti. Tapi kalau kita buat cara macam ni, kita celup dia dulu, pakai air panas pun boleh sebenarnya. Tapi kalau nak didihkan macam ni pun okey. Kita bagi dia betul lembut. Lepas tu nanti kita celup dengan air sejuk balik. So dia tak akan adalah proses untuk dia berkembang lagi. Ataupun kembang bila kita letak kuah dia nanti. Macam tu. Saya buat simple je ni guys. Saya campur dengan telur je ni. Saya tak ada letak macam apa ke, tak ada. Saya makan dengan telur je. Tumis bawang, telur tu je. Kita bagi dia betul-betul lembut dulu. Nanti kita tumis kita punya bawang. Saya dah potong bawang tadi, bawang merah, bawang putih je. Okey, kita padam. So, kita masukkan kita punya bihun ni. Saya tapis dia dulu. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buatkan dia punya kuah. Macam biasa, kita buat kuah dia dulu. Kalau nak letak warna pun boleh guys. Ikutlah selesa masing-masing. Contoh kita nak letak dia warna kuning, boleh je. Okey, kita masukkan kita punya minyak. Slowkan api. Saya punya resepi semua yang simple-simple, so korang boleh je cuba. Tak ada masa ataupun rasa nak makan yang lain dari lain, boleh je cuba guys. Kita guna apa yang ada di rumah. Tak payah kita pening-pening. Nak makan apa. Macam tu. Resepi saya tidak menyusahkan orang. Okay, semua kita boleh buat. Yang penting kita makan, okay? Mungkin ada yang ada bahan. Buat dia macam ni. Cuma kena ada bihun lah. Bihun, bawang ni. Okay, kita tumis dulu kita punya bawang ni sampai dia betul-betul garing. Simpan balik bihun. Ya ada rupanya kat sini. Okay.
Ada nasi kat sana sebenarnya. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, sayur toge, ikan goreng, nasi, sambal. Tapi tekak saya nak makan ni. Okay guys. Nampak tak dia berubah warna dah. So apa yang kita kena buat? Kita kecilkan api. Kita masukkan kita punya telur. Kuatkan api balik. Kurang kalau ada apa namanya, ada sayur, boleh letak sayur. Tak nak pun tak apa. Yang melekat-melekat ni tak apa, nanti dia akan keluar kalau kita letak air. Sampai telur kita ada keras macam ni, ya. Kecilkan api semula. Masukkan air. Kita dah masukkan air, kita masukkan kita punya perasa. Saya letak black pepper. Saya letak white pepper. Saya suka makan ni. Kemudian kita punya perasa. And then kita punya salt, garam. Bihun ni dia kena lebih sikit perasa dia. Kenapa? Sebab nanti bila dia kena kat bihun, dia akan jadi tawar. Kalau kita masak sup apa semua untuk bihun ni, dia mesti kena macam tu. Sebab bihun tu dia menyerap dia punya rasa. Sekarang ni dia punya rasa dah okey. Tadi ni bihun kita, alright. Kita padamkan api. Lepas tu kita tuang dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak? Simple. Nah, jadi kan? So, dia punya perasa, korang letaklah cili, kicap ke, apa ke, boleh, sambal apa semua. Nampak? Meriah. Telur. Macam ni je guys. Simple. Korang buat dulu baru korang tahu macam mana rasa dia. Sedap. Malam-malam lapar, nak makan sup, nak potong ayam lamban, korang buatlah macam ni. Nah, tuh. Okay. Selesai dah. Dapat dah kita makan. Nih. Tak lama pun buat. Okay guys, itu saja video saya untuk kali ini. Korang cuba tahu, jangan tak cuba. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.